Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Nama saya Haizat. Haizat. Saya berasal dari Singapura. Oh, sedap lagu. Alhamdulillah. Cipta apa? Cipta awak? Bukan. Ni ciptaan lain lagi dengan lirik Larasari yang digubah oleh arrangement oleh Abang Puji. Oh, Jiwang Karat je Ya. Apa tadi? Dari Singapura. Oh, chorus dia macam biasa dengar lah chorus dia. Dekat sebab kita lagu group asyik Jiwang Karat kan. Konsep Jiwang Karat macam itulah. Kan? Lagu Melayu. Lagu Melayu. Saya bila pertama kali Abang Puji send lagu ni, dia terus melekat lagu ni. Terus teringat-ingat kan, terus okeylah. Join lah. Video klip asyik semua lah. Ada. Hari rilis pada hari ni lah, 6 hari bulan 12. Nanti kita sharing lagu tu. Lagu ni pun dah ada dekat YouTube. Ada nak tanya sikit lah. Semuanya yang penyanyi-penyanyi ni, lagu-lagu Jiwang Karat ni, dia ada kena-mengena dengan hidup dia tentang kisah lagu tu. Oh ya, mana kau ambil lirik pun berkenaan dengan kehidupan kau lah. Tak, sebenarnya dia secara kebetulan pasal lagu ni Abang Puji kasih sebelum saya, bila Abang Puji kasih tu, saya baca lirik cakap lagu ni memang untuk macam kena lah. Kena dengan Kisah silam tu. bukan kisah silam saya. Tak ada kena. Tapi dia kena dengan saliran kalau orang bercinta ke apa ke, memang pada lagu-lagu macam ni memang pada zaman saya memang hot kan lagu-lagu gini. Tapi dia tak ada kena-mengena lah dengan hidup atau yang mati. Tapi kadang-kadang secara kebetulan. Betul. Video klip dah siap. Kemudian kita pun nak release kan. Kita punya PC kita PC 27 Disember. 7 Disember ni dekat Templar, sama hari Templar. Dekat sungai. Kat sungai kau boleh datang. Open untuk public boleh datang. Ramai-ramai. Boleh beli pendrive, beli t-shirt. Kita punya perayaan album 28 kita perform. Ada perform lagi kan. Perform. Masing-masing boleh. Masing-masing kena bawa baju mandi. Inilah salah satu wakil daripada Singapura. Oh lah. Jauh datang ni. Dekat. Lagu Satu-satunya daripada Singapura. Daripada Singapura. Lagu pun best tak Malaysia Lagu best, suara bagus. InsyaAllah ada peluang lagu ni untuk OST drama. Alhamdulillah. Thank you pada Abang Puji, pada Abang Ajak juga. Saya sebenarnya starstruck ni. Saya pada tadi macam tak percaya. Tengok orang ni. Alamak. Saya rasa orang Singapura pun rata-ratanya memang kalau boleh nak jumpa. Memanglah. Awak aturkan lah. Kita ada perasaan. InsyaAllah. Follow ke Singapura jumpa Kita saya. buat minum-minum petang je. Tak apa. Dalam masa sama bila cakap pasal lagu apa kompilasi Jiwang Karat ni, Abang Ajak punya lagu pun ada dalam kompilasi Jiwang Karat. Sumbangan lah baru Puji kan mengenai Kalau kita pergi turun Singapura, kita setting sana dengan organizer sana. Kita buat macam bukan PC lah. Minum petang bersama artis-artis Jiwang Karat. kita perform santai kan. Boleh. Mana tu ada peluang. Boleh di arrange kan. Boleh. Wah. Tengok macam kita cari sponsor sikit. Kita turun Singapura lah. Boleh insya-Allah boleh. Pasal dia lagu baru. Lagu baru, lagu bebel. Macam lagu lama. Lagu-lagu baru tapi mood lagu-lagu lama. Banyak lagu yang bebel kat situ. Kita boleh dapatkan baju. Baju yang ada Baju, merchandise, topi. Jiwang Karat ni topi yang saya pakai ni. Ada jam. Album Jiwang Karat ni sebenarnya tak ada sponsor daripada mana. Dahsyat tu. Ni Kita keluar modal sendiri. Jadi kita jual merchandise ni untuk kita nak bergerak dari segi promosi macam-macam lah. pendrive pun ada. Pendrive pun ada. so pada teman-teman kat Singapura tu kalau nampak ni video, korang nak order jam, Ini barang-barang kiri. betul lah. Ada pendrive. Ini paling penting. Kerana apa? Korang nak ada lagu. 25 lagu sih. Lagu semua bebel. Gerik sih. Ni limited edition ni. Saya cetak tak banyak ni. Kawan-kawan kat Singapura kalau nak order pergi ke IG saya, Haizat Official 80. Nanti kita bagi link dia. Betul. Support ni Singapura. Beli kat dia terus. Memanglah daripada dia lah. Awak jumpa dia kat Singapura. Tak payah nak post-post Senang. Ni barang gerik tau. Luar kena ada. Padu. Padu ni barang. Kualiti dahsyat. Ni barang keluar sekali je. Ni. Sampai ke tahap tu tau. Bukan main-main.
Saya nak cakap terima kasih pada FGI kerana beri kepercayaan pada Haizat untuk join Jiwang Karat satu ni. single untuk join Jiwang Ya, Karat. betul. Saya harap benda ni tak henti kat sini. Akan ada lain-lain punya lagu seperti InsyaAllah kalau tak ada apa-apa ni lagi nak dekat raya, ada lagu raya. So, so insyaAllah kalau tak ada alam bintang, saya masih bersama FGI. Di FGI ni ada macam-macam projek. Dia ada macam-macam kompilasi. Betul. Dia ada Tepatnya kompilasi raya je Lepas raya kompilasi lagu Ajak Melissa. Pula. Alamak. 20 lagu Ajak. Semua lagu Ajak. Gila. Dia kena cari lagu. 100% hasil daripada Bajak. Ya. Lagu dia saja. Jangan lupa kasih saya juga. Semua nak. Semua nak lagu Ajak Melissa. Mesti nak pasal apa tau? Dia biar variety. Maksudnya sama juga macam orang cakap. Kalau satu album tu satu orang yang buat lagu, dia akan jadi sama je. Dia tak akan buat lain-lain lagu tu. So kita nak lain-lain colour colour. So Kelainkan. saya memang macam mana pun saya tak nak cakap apa-apa. Saya starstruck sampai sekarang juga. Saya tak tahu. Okay, salam member Singapura Cinta untuk Nabila aku ciptakan bila mata terpejam lena. Ku utuskan bayu yang bertiup menyatakan cinta untuk Nabila. Terima kasih. Ini lagu yang saya membesar daripada saya sekolah dulu. Betul. Lagi abang rekod ni kat Singapura kan? Singapura? ya. Dekat Paya Lebar. Fire Studio. Bukan, dekat Boss Studio. Bos Dekat itu bos Paya dia. Lebar. Itu bos dia Cina. Tak ada. Ya, bos dia Cina. Tak ada lagi dah. Tak ada dah. Untuk pada fan-fan Jiwang Karat, jangan lupa saksikan music video Haizat lagu Derita Cinta di channel Sunbar Pix Motion. Nanti pun saya boleh share link juga. Sehingga malam ku rasa hangat bagaikan membara, membuat aku tak lena, membuat aku gelisah. Adakah benar cintamu masih